kedai second hand ni, barang-barang lama. Tengok ni. Barang-barang antik. Nampak cantik kan kalau cat balik kan. Dekat sebelah sini kerusi. Ni kerusi nenek-nenek kan. Cantik kan. Nenek dah suka tengok ni. Ni solid, kayu solid. Mak aku tak tahu nak beli apa. Banyak lagi. Dalam tu dia letak barang-barang limited. Barang yang kursi $10. So siapa yang kalau ayah lah nak bawa ayah ni, dia minat tau masuk sini ni kok. The bag. Bag dari mana tu? Bag tu berapa? Baggage $7. Ni apa ni? Treasure simpan dalam ni kot, $35. Kursi. Sekarang mana ada dah design macam ni, $35 kursi print. Barang baking $2. Mangkuk pinggan ni $7. Ini coffee table. Tengok pinggan comel-comel. Ni England. Tu dia, Johnson Brother England. $1. Pinggan $1. Corella. Tali. Tu dia, comel kan, 25 sen piring. So dekat keliling pokok bunga, pokok plum ni. Ni lah regular tulis. Ni colour apa tak tahu, tapi macam colour cream, kuning kan. Ni bunga semua dah keluar. Ni pokok plum. Pokok plum, jom tengok pokok cherry. So far yang ni paling besar tengok. Ni tulip. So nak tanam tepi ni, tempat jalan sini. Dari sini turun pergi ke garden. InsyaAllah nak tanam sebelum masuk winter lagi. Ada pula ni hyacinth ni, great hyacinth nama dia. Great hyacinth ni macam great kan, kecil je. Tapi nak start beli pun ditumbuh sendiri. Dalam ni ada daun sup. Nak tanam daripada dalam rumah lagi. Beli daun sup dari market tu, dia punya bahagian bawah tu nak tanam. Dan sini ni ananas ni terpijak. Terpijak dia punya kerja. Dia ni terpijak, tapi still keluarkan bunga lagi, nampak. Macam tu ni, colour-colour merah ni baru nak keluar. Macam ni baru dah kembang. Masya Allah, besar kan. Tepi ni ada pokok kunyit. Ni pokok kunyit ni ada petunia, daun kari. Ni pokok blueberry. Adalah buah-buah dia situ. Tak masak lagi lah. Dia bukan musim dia, bulan 7 blueberry ni. Okay, dalam rumah ni tengok pokok caum Nas. Jagung guys, Nas tanam jagung ya. Nas tanam jagung, bukan nak ambil jagung yang besar tu. Jagung besar tu murah kan sangat dekat sini, sebiji 50 sen macam tu je bila season dia kan. Tapi Nas nak ambil baby corn macam dekat Malaysia tu. Ni timun, ada peria, tengok ni peria. Nas tanam peria tahun ni. Tengoklah kan, tengok last year tak tanam, tahun ni tanam. Long bean, kacang panjang dah panjat dah, tengok kacang panjang ada, kacang botol ada, jagung, basil. Ni pokok terung. Pokok terung ni Nas tanam daripada seeds. Cili. Pokok cili besar, cili giant.
Kangkung seeds kita rendam dari pagi lagi. Kangkung. Sini nasi ada seeds, ketumbar, ada rosal. Kat sini ada Nas beli daripada nursery yang lain, nasi my seed sendiri dekat rumah. Ni pokok kades bunga. Besar dah ni, macam panjang. Oh, peria dah keluar. Dah ready untuk ni climb. Lemon, cilantro seeds. Ambil macam tu. Dua pokok. Sepokok je. Satu lubang sepokok. Mak pilihlah besar sekali. Ni nak tanam pokok timun. Ada pokok sayur lain kat tepi tu. Macam panjang, ada peria. So dekat sini mak nak buat pokok timun yang kita semai seeds. Kacang panjang. Ni kacang panjang? Ni kacang panjang. Kacang panjang nak tanam sini. Benih kangkung, sabur. Mak tengah tanam kobis bunga tu. Pokok dekat hujung. Tengok. Ini pokok terung nak disemai daripada seeds. Dah boleh pindah. Terung kalau purple. Hei, bagi adik main Erina. Siram pokok kacang panjang ni. Kena pacak cakuk ni. Kena pacak kayu guys. Angin kuat sangat sini. Sini, nanti dia climb atas.